Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada suatu hari ada seorang ayah ni sedang membaca Al-Quran, dan anak dia datang beritahu kepada ayah dia, Ayah baca, tapi ayah tak faham maksud dia. Apa guna ayah baca? Apa kelebihan ayah dapat? Apa manfaat ayah akan perolehi? Lalu ayah ni cakap apa kepada anak dia? Wahai anakku, ambillah kamu raga yang kita selalu isi arang tu. Raga ada lubang-lubang kan? Ambillah raga tu. Jadi anak dia tu ambillah raga tersebut. Raga tu hitam lah tuan-tuan dan puan, sebab selalu isi arang. Dan kata ayah dia, pergilah kamu ke lautan dan cedoklah air, bawa datang kepada ayah. Anak dia cakap, mana boleh ayah, raga ni kan lubang-lubang dan nama pun raga. Apalah ayah ni? Ayah dia cakap, pergi saja. Nanti kena tampar, nanti apa tak dapat. Pergi saja. Lebih kurang macam tu lah kan. Pergi saja. Lalu anak dia ni pun ikut saja arahan ayah dia. Terus pergi cedok air. Pergi ke ayah dia, tengok kosong. Tak ada, tuan-tuan dan perempuan. Tapi ayah dia cakap, pergi sampailah kamu dapat. Lalu dia pergi banyak kali, berulang-ulang kali dia pergi. Lalu bila sampai kepada ayah dia, tak dapat ayah, air tak dapat nak diisi. Sebab apa? Lubang-lubang. Raga, nama pun raga. Lalu ayah dia cakap apa? Apa yang kamu nampak dekat raga tu sekarang ni? Dia tengok raga tu dah semakin putih, tuan-tuan dan puan. Raga tu dah bersih. Asal raga tu kotor sebab raga tu digunakan untuk isi arang. Arang batu, warna hitam tu. Tapi disebabkan dia cedok air, dia pergi, dia cedok air, dia pergi, dia cedok air, sampailah raga tu bersih. Jadi kata ayah dia, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, sifat Al-Quran macam itulah wahai anakku. Kamu baca, tapi kamu tak faham. Tapi dia akan memberi efek kepada kamu. Dia akan memberi kebersihan dalam hati kamu. Orang yang baca Quran, hati dia akan bersih, tuan-tuan dan puan. Walaupun kamu tak faham, walaupun kamu tak tahu apa yang kamu baca, tapi Al-Quran adalah kalamullah, syafaat bagi kita di akhirat nanti. Dia akan tolong kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Jadi naik angkatlah Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Berilah kemuliaan kepada Al-Quran. Dekat Uzbekistan, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, diorang buat satu perayaan, bukan satu perayaan, diorang buat satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu pertunjukan yang sangat-sangat cantik, tuan-tuan dan puan. Menarik pelancong-pelancong luar. Nampak tak Uzbekistan? Kita Malaysia buat pesta yang apa, tuan-tuan dan puan, tak ada orang tengok pun. Yang pi pun Bangla je, tuan-tuan dan puan. Tu pun Bangla cemeh je, mati Allah. Orang Arab cemeh. Hey, kita nak tarik pelancong, tu bukan cara dia. Tarik pelancong, tariklah kita. Kita ni agama Islam kita kan agama rasmi. Jadi tunjuklah kemuliaan agama Islam. Lagi bagus, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Uzbekistan viral dah, satu dunia datang, tuan-tuan dan puan. Kita siapa datang? Allah lah datang, tuan-tuan dan puan kan. Merapu je.